Apakah dia berseluar pendek dikira fasik? Tidak fasik. Yang berjadi fasik mendedahkan aurat. Okey? Cuma orang cakap seluar pendek tu maksudnya dah aurat. Pakai seluar pendek tak dedah aurat. Tak. Dia pakai seluar pendek elit luar, elit dalam kain belakang. Kena detail. Fiqh ni makna dia. Maknanya fiqh al-fahmu, faham agama. Faham? Jadi kalau dia pakai luar pendek, luar dalam pun kalau kita pakai pergi Kota Baru, faham? Tapi tak nampak aurat, tidak berdosa. Contohnya jalan-jalan dalam hutan jumpa luar dalam jin. Besar so gitu luar dalam. Dia pun pakai kat dada gila. Selerik pada bawah, faham? Tapi bukan luar dalam, tapi tutup aurat. Dosa tak? Tak kan? Dia faham baik. Okey. Pakai luar pendek, tapi luar pendek tu besar. Papa betih. Faham? Jadi nak faham sini maksudnya ialah mendedahkan aurat. Siapa yang sengaja mendedahkan aurat, orang panggil orang tu melakukan dosa. Dedah aurat ni dosa kecil. Faham lagi? Tapi siapa yang mengekali buat dosa kecil, orang itu jadi fasik. Kalau dosa besar, sekali saja. Sekali dia main ekor, nombor ekor, fasik. Sekali dia isap dadah, fasik. Sekali dia minum arak, fasik. Tak nanti dua kali. Apa makna fasik? Al-khariju min ta'atillah, orang yang tidak mahu taat pada hukum Allah. Allah kata haram, minum juga. Maka membuka aurat itu kata sebagian ulama dosa kecil. Tapi mengkekal jadi banyak, jadi orang yang fasik. Bila fasik, boleh tak jadi wali nikah? Pendapat yang muktamad tak boleh. Kerana hadis la nikah illa bi wali yang rasyid. Tak boleh nikah, tak jadi nikah melainkan wali yang juruh. Lawannya fasik. Batu nak pakai luar pendek, pakai tight elit dalam. Sekurang-kurangnya. Faham lagi? Main bola boleh pakai luar panjang. Dalil tengok kalau bulan 10 sampai bulan 12 di Liga Europe, Poland, Liga Rusia, di Ukraine, di Latvia, di apa benda sebelah utara, Norway, Sweden, Iceland, mereka akan pakai seluar panjang. Bulan 10, 11, 12, 1 seluar panjang. Pakai seluar tangan main. Nak, boleh ada boleh main bola. Mu duduk repek seluar pendek. Nak, pakai tight belah dalam. Nak, luar tu jadi jersey je lah, luar pendek. Dalam kan boleh pakai tight. Betul tak?